Public gold tak ada kaitan dengan public bank, public mutual, public phone, public toilet atau mana-mana public sekalipun. Public Gold adalah syarikat emas terbesar di Malaysia yang mana sekarang Public Gold dah ada lebih 2 juta penyimpan emas di seluruh Malaysia dan Indonesia. Dan sekarang ni Public Gold ada 18 buah cawangan dan merupakan satu-satunya syarikat emas yang mempunyai 3 buah kilang sendiri di Malaysia. Yang paling saya impress sekali, Public Gold adalah syarikat yang mengendalikan gold ATM terbanyak di seluruh dunia, yang mana sekarang Public Gold dah ada lebih 100 buah gold ATM dan sedang menuju ke 200 buah gold ATM menjelang tahun 2025. Kenapa ramai orang suka simpan emas dekat Public Gold? Sebab Public Gold ada aplikasi tersendiri yang mana kita boleh menabung emas secara sikit-sikit melalui akaun emas Public Gold. Serendah RM100 sahaja. Daripada aplikasi Public Gold ni, kita boleh miliki item emas daripada sekecil-kecil 0.5 gram sampai yang paling besar 12.5 kilogram keluaran Public Gold. Ada bajet yang besar nak beli terus item 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilogram pun boleh sahaja nak beli melalui aplikasi Public Gold. Ataupun untuk tuan-puan yang ada bajet kecil RM100 hingga RM200 pun boleh nak menabung emas secara sikit-sikit melalui aplikasi Public Gold. Yang penting tuan-puan berdaftar di bawah dealer yang aktif supaya mereka boleh bantu tuan-puan untuk simpan emas dengan ilmu. Sebab apa? Sebab emas tak menjadikan kita kaya, tapi ilmu emas yang menjadikan kita kaya. Tuan-puan jangan memandai-mandai register sendiri dekat website Public Gold ataupun di aplikasi Public Gold. Sebab nanti tuan-puan tak ada introducer ataupun dealer yang akan bantu tuan-puan jika ada sebarang masalah sepanjang simpan emas bersama Public Gold. So kalau tuan-puan berminat nak mulakan simpanan emas di bawah bimbingan saya, boleh terus tengok pin video ataupun just klik link ni. By the way, untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, jangan lupa follow saya rapat-rapat.